Menarik! Sa benda ini, saya mau sedap daripada kamu memasak donat untuk saya. Ia akan siap. Apa secerna syakirikui untuk saksi baridim? Saya bisa membuat donat dalam alat khas sangat mudah dan cepat. Lalu hanya perlu tuangkan adunan. Oh ya, saya boleh buat begitu. Hanya donat saya akan berwarna kerana ia jauh lebih menyeronokkan. Hebat! Cucu, kamu memang seorang pemimpi. Ya, terlalu banyak hingus. Tak bagaimana donat sebenarnya sepatutnya. Mereka hitam, tetapi mungkin sedap. Warna hitam paling bagus digabungkan dengan merah. Jadi saya akan tuang lapisan merah pada donat saya. Dan saya akan tambah sedikit putih di atas. Sekarang. Dan lebih cantik. Tangan, selengkai. Baywaker syrup finger yang dalam sekarang. Ait sa kosongan sirup strawberry ke dalamnya. Baiklah. Desiatkan masker sandwich. Until puas. Swine waktu kerja sandwich. Hey. Nenek, nak tengok Hela. Tengok. Ini darah. Oh, saya takut sekarang. Seorang wanita seperti itu? Ayo, ia cuma sirap. Saya cuba demi cucu perempuan anda. Saya mahu dia merasa bukan sahaja donat yang sedap, tetapi juga yang cantik. Ya, visi nampak sangat menarik. Jika mereka telah membawanya kepada saya pasti pengsan kerana... Sudah tentu. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana rupanya donat yang biasa. Pertama, tidak perlu langsung untuk menjadikannya hitam. Dan untuk kecantikan, sedikit gula serbuk sudah mencukupi. Lihatlah betapa cantiknya ia. Hebat! Kecantikan adalah donat saya. Lihat saja mereka sudah cukup untuk menceriakan diri. Tetapi untuk menjadikannya lebih menyeronokkan, apa kata tambah taburan berwarna-warni? Namun, pertama sekali saya perlu buka balang yang menyusahkan ini. Ayo! Ya, Rip. Kamu betul-betul buka balang itu. Sekarang lihat betapa lebih cerianya kamu. mendengarkan saya, Raw. Yang penting ialah ia terkena pada donat. Margot, sudah tiba masanya untuk memilih pemenang. Oh, suatu masa dahulu, mereka Dia membuat mengikut donat... gayanya sendiri. Kau nampak agak menyeramkan, kawan. Malah, mereka sangat enak dan pencarian dengan sirap adalah idea yang hebat. Hebat! Nenek, sekarang saya akan cuba donat awak. Yum-yum! Dan saya tidak akan berbohong. Mereka biasa sahaja. Cuma ringkas. Oh, tetapi donat Rebecca kelihatan lebih menarik. Dan rasanya memang sedap juga. Ini adalah donat paling sedap yang pernah saya cuba. Anda adalah pemenang. Oh, saya pun sayang awak, Margot. Begini aja ini nampak sedang bergembira. Baiklah, cuba dicari gangguan. Masa untuk kita ketahui apa yang akan kita masak? Burger? Wah. Jadi, adakah kamu semua bersedia untuk cabaran baru? Mari kita mulakan. Sebaris Nashville di Russell Burger. Ya, kau yang siapa yang kasih sebisbeng. Sekarang kita frisuran daging cincang. Tennis bang, mebis bevel, daging cincang. Apa dalam kuali. Satu dengan spatula seperti ini. Patty-nya sudah siap. Sekarang sekeping keju yang lazat dan tentu saja burger apa yang tanpa tomato. Ada bawang dan roti di atasnya. Wow, nenek memasak dengan tugas yang begitu. Kerja bagus, nenek. Sekarang giliran kakak pula. Nampaknya roti biasa tidak sesuai. Apa? Donat? Betapa lazatnya. Aku tak mau macam donat sebab sekurang bagian. Sekarang untuk coklat. Betapa manisnya. Tetapi kakak, ada sesuatu yang lain. Ia gel masam. Ia sangat lazat, tetapi sangat masam. Sekarang mari tambah marshmallow. Steers marmalades and syrup berry. Okay, sekarang kita tutup burger keajaiban kita. Cantiknya. Nampaknya nenek menghargai hasil kerja cucunya, tetapi seseorang itu tidak mudah untuk terkejut. Kini first question, sebagai sister roti. Health is sour yang hitam. Goreng patty seperti ini. Apa yang Wednesday sedang lakukan dengan sekeping keju? Wah, nampaknya keju ini kelihatan hebat sekarang. Sepotong timun. Wah, burger ini nampaknya ada mulut dengan lidah. Tapi ada sesuatu yang kurang. Baguslah di sebelah Wednesday, selalu ada tangan yang akan membantu dengan apa-apa masalah. Mata marmalade. Hello. Ala punya selain serius kemoy, Wednesday.
Hey boy, super hati hike nenek. Kewala stay sepenuhnya sering berbahaya. Sekarang mari tambah ais ke dalam burger. Wah, lihat si raksasa ini. Difrankan Maxson kita sehari mais nampak menyelerakan. Tetapi burger mana yang paling sedap? Sekarang kita akan tahu. Margot, giliran awak. Oh, betapa laparnya saya. Burger ini kelihatan luar biasa. Mari kita coba. Sedap. Saya suka. Jadi, apa yang seterusnya untuk kita? Mari kita ambil gigitan pertama. Adakah itu madu? Burger itu bukan yang awak perlukan. Jadi, apa yang kita ada di sini? Ini adalah gula-gula kegemaran saya. Kudapan marmalat dengan donat. Ia memang kegemaran saya. Baiklah, masa untuk pilih pemenang. Dan itu adalah burger ini. Ya, ini pemenang kita. Wah, tahniah kepada Wednesday. Adakah saya sahaja atau dia tersenyum? Wednesday tersenyum. Wah. Ups, nampaknya ada yang malu. Kelihatannya... Saya nak burger. Tunggu, kita ada channeling baru. Saya akan ambil. Senang sahaja. Si burger. Saya nak pergi Burger King. Diberi dengan roti biasa. Bosankan. Hari yang berlaku. Roti hitam stamsham. Terima kasih. Ayah rasanya menggoreng resipi rahsia saya. Sentiasa menjadi lazat dan rangup. Sekarang daun salad. Dan sos chili super pedas saya. Oh ya ampun. Oh ya ampun. Ada kau baik-baik saja. Saya takutkan nenek. Ini cuma sos tomato. That really perinting. Walaupun ia selalu kadila risk berbay. Terima kasih kerana menonton. Saya nak mati. Jangan pedulikan saya. Jangan panik. Tidak. Habis itu semuanya di bawah kawalan. Potong ay daging with isda digoreng. Bau yang menakjubkan. Wanginya sedap. Sekarang keju. Nampak seperti cakar. Sentuhan terakhir. Burger Rexy shoot dengan beras dan siap. Ariel jahat. Oh, terima kasih benda. Terima kasih banyak. Saya serve mengenainya. Bagus. Saya tidak akan sentuh daging ini. Tolong jangan. Kuang saja. Saya takkan bagi kepada awak. Ayolah, benda ini masih berguna. Saya akan buat burger marshmallow. Teteria yang bertuhilah hidup bahwa marshmallow boleh mengembang dalam gelombang mikro. Hebat. Saya berjaya. Bagus sekali. Terima kasih, Nenek. Mari teruskan. Saya akan potong menjadi 2 bahagian. Sekarang saya akan gunakan Nutella. Ia berperisa strawberry dan coklat biru. Bagaimana dengan marmalat pelangi? Ya, baiklah. Ada banyak sekali. Wah, itu burger yang menyeronokkan. Tambah beberapa detail manis. Sedap. Wah, bagus. Ia macam raksasa kecil, tetapi yang comel. Nenek. Oh, saya terleka. Mari kita gorengkan patty dulu. Ambil 2 roti. Saya mayonnaise, salad, tomato. Oh, itu sekali. Saya sos tomato. Dan 1 lagi roti. Lihat kotak raja nenek saya. Ini adalah kotak saya. Kawan saya semuanya milik dengan penuh kasih sayang di sana. Ini terima kasih. Seronok. Apa? Nikmati. Sayang. Itu hebat. Wah, dia tak menggigit. Selamat tinggal. Tinggal.
Itu seperti lada panas. Saya tahu, saya takkan suka. Saya lebih suka burger dari nenek. Pasti tiada bahan yang pedas. Jadi gila, Abe. Hebat. Terima kasih, Nenek. Tidak. Apa? Betapa lucunya unicorn itu. Ia sungguh seronok. Saya pun tak tahu kepada siapa hendak beri kemenangan. Oh, sekarang saya tahu. Abang saya. Hah, nenek. Oh, selamat tinggal Rabu. Gadis-gadis, berkumpul. Baiklah, Emma akan tunjukkan hidangan kepada kita. Saya mahu kek. Baiklah, semua sudah bersedia. Apa yang perlu saya lakukan? Baiklah, saya ada idea. Saya akan buat kek berbentuk istana. Ia akan jadi sangat hebat. Memotong acuan, membuang bahagian lebih, dan ia selesai. Yeay! Oh, menakjubkan. Terima kasih, Nenek. Ya, ia sedap. Semua ini untuk kek, bukan? Oh, ia kelihatan sangat cantik. Letakkan lebih banyak krim, dan inilah istana merah jambu saya. Sekarang kita perlu membuat menara yang cantik. Saya akan gunakan cone wafer untuknya. Dan kita perlukan sedikit icing biru untuk menjadikannya sangat hebat. Sekarang kita perlu gunakan taburan berwarna di atas segalanya. Cantik. Saya akan gunakan sedikit coklat sekarang. Ini akan menambah lebih rasa. Dan menghias dengan marshmallow kecil. Wah, lihat itu. Dan bendera merah jambu di atas. Ceria main soy. Dan sekarang mari kita tuangkan semuanya ke atas kek. Oh, masa untuk sebahagian coklat bar. KitKat sangat sesuai. Menyusunnya di sekeliling dan beberapa strawberry untuk kecantikan dan rasa. Mengikatnya dengan rebel merah untuk kecantikan. Dan kuih saya sudah siap. Nenek sungguh hebat. Bekukan. Saya akan tunjukkan kepada anda apa itu kek yang benar-benar menarik. Saya perlu sapu krim hitam pada kek dan ratakan semuanya. Baiklah, petunjuk tidak akan beku. Oh, terima kasih. Gembira awak tahu apa yang saya mau. Tuangkan marshmallow cair ke dalam acuan. Sekarang keluarkannya dan lihat itu. Pancuran putih saya nampak sangat cantik. Menghias kek. Dan kita perlukan sedikit emas. Oh, kelihatan sempurna. Dan bahan terakhir, sirap strawberry. Saya suka sebab ia mengingatkan saya pada darah. Tuang banyak-banyak. Selesai. Oh, Mak. Kenapa Mak buat begitu? Oh, kek ini kelihatan sangat menarik. Cuba kastil ini. Sangat sedap. Kerja yang hebat, Amy. Saya sayang awak. Dan apa yang nenek buat untuk saya? Ia kelihatan luar biasa. Mari kita lihat. Oh, saya suka KitKat. Oh, ada kegemaran saya strawberry. Nenek memang pandai masak. Apa di sini? Wednesday. Adakah kamu cuba menakutkan saya lagi? Baiklah, saya akan cuba. Tengkorak nampak pelik, tetapi ia sedap. Saya mahu lebih lagi. Sedapnya. Wow, saya sukar memilih pemenang, tetapi ia rapuh. Ia Terbaik. sedap. Emma kecil, apa? Jangan menakutkan seorang wanita. Siapa yang tamatkan ini? Dalam pusingan ini, kamu perlu membuat koktail untuk saya yang sedap dan Juga cantik. akan dilakukan. Tiada masalah. Bagus. Pilihan menang-menang adalah untuk membuat koktail dari apa yang Margot paling suka. Sebagai contoh, anda boleh mula dengan gula-gula sisa toksik. Tetapi saya tidak memerlukan gula-gula lollipop itu sendiri. Saya perlu menjadikan gula-gula ini berubah menjadi jisim cair. Secara amnya, saya perlu mencairkannya.
Bagus. Sekarang masanya untuk menambah gula-gula Skittles. Wah, jom kita buat ini. Tidak ada keraguan mengenainya. Semua orang suka gula-gula ini. Tetapi, pertama sekali, ia perlu dibahagikan mengikut warna supaya ia kelihatan cantik apabila diedarkan di antara cawan-cawan berwarna-warni dan enak kita. Dan sekarang, tiba masanya untuk Sprite. Mari tuangkannya. Derkala kami menjadi sayur cocktail. Cuma seorang heavier stay dan suruh membuatnya. Saya biar kegoyan pin rambut untuk ini. Oh, macam mana? Apa? Dan manis? Miskin Rebecca. Okay. Hai pemadi Sprite, tapi itu bukan semuanya. Macam ni koktail tanpa krim putar. Dan sedikit gula-gula tidak memudaratkan. Dah sampai masanya. Karya agung saya sudah siap. Tapi koktail Anda tidak sehat langsung, betul tak? Dia sih menunjukkan vitamin. So, this cocktail tu harus sensi yang Organis ada. versi movie. Vitamin sherbet, your sayur. So, mengapa tidak buat sahaja koktail sayuran? Oh, si Brian. My favorite series si Margot. Macam cover na burger, bro. Kaya Ferguson tinggal tayo, kaya saya akan David cocktail share dengan sirap strawberry. Saya akan tuangkannya ke dalam gelas supaya ia segera menjadi lebih cantik. Kemudian, Sprite akan beraksi yang saya akan perbaiki sedikit dengan bantuan sirap hijau. Grinch, saya perlukan bantuan awak lagi. Curi sedikit krim putar untuk saya. Tuhan, nanti aku akan hancurkan benda ini. Ia sangat menakutkan. Hei, dan ia masih krim saya. Terima kasih. Kalau bukan semuanya dengan betul. Anda baikkan cuma bergosiau. Akhirnya, saya akan tambah krim ke dalam koktail dan tentu saja, kenapa tidak hias dengan mata marmalade? Pada pendapat saya, ia menjadi menarik. Margot, tentukan koktail mana yang menang. Hari Rabu selalu ada yang paling asli. Mari kita lihat, bukankah itu koktail yang sangat sedap? Marmalade ibarat ceri di atas kek. Lebih tepat lagi, sebiji mata. Nenek, adakah kamu telah mencampurkan semua sayur-sayuran lagi? Kamu telah membuat kacau. Dan adik saya sekali lagi mencipta sesuatu yang hebat. Mari kita coba rasanya. Menakjubkan! Rebecca, kamu menang lagi! Hore! Jangan! Jangan risau. Strawberry water under the burger. Adik dan tangan telah memahami satu sama lain. Oh, sudah tiba masanya tangan hendak balik rumah. Dan sekarang masanya untuk pahlawan kita menyediakan hidangan baru. Space, siapa yang cemingis minuman yang lazat ini? Saya harap semua orang sudah bersedia. Jom. Nenek memasak semula. Dia menuang susu ke dalam periuk. Sekarang serbuk koko. Jangan lupa untuk kacau. Oh ya, sebatang coklat akan menjadikan rasa lebih pekat. Betapa manis! Nenek menuang coklat panas ke dalam mug khasnya. Kerja yang baik, Nenek. Sekarang giliran si adik. Hei, hati-hati. Mereka boleh makan semua coklat itu begitu sahaja. Ya, seperti saya bersaing seperti itu. Oh, over yang sesuai. Ya, di sensor ini si hantu gula. Nenek tak tahu bagaimana untuk mengendalikan jumlah gula ini. Okey, masa untuk tambah susu. Hati-hati. Ups, nampaknya si adik perlu lebih berhati-hati. Jadi anda boleh tambah semua bahan. Sekarang sedikit pewarna. Well, all the sugar stacks in there, and it was running your incest, Shri. Sekarang, urjuribit taburan. Alay silawanya. Ijar kitanya dah buat sehabis baik. Tapi itu belum semua. Sentuhan terakhir ialah krim putar dan beberapa marshmallow. Tengoklah kemanisannya. Ya, kakak memang dah buat sehabis baik. Sempurna. Hawaii Kelangas na Wednesday. Hebat! Tawan yang sesuai ada di sini. Tangan. Apa yang boleh dilakukannya tanpa bantuan di sini? Alangkah ngerinya. Nenek, lebih baik jaga saraf awak. Leslie berkering coklat dan sinyens krim putar. Sirap beri, hebat. Air kerum marmalade Haribo. Oh ya, lihat hidangan unik ini. Coklat panas sudah siap.
seterusnya. Ini adalah coklat panas dari nenek. Bagus. Apa ini? Ia kelihatan pelik, tetapi mari kita coba. Tidak buruk. Dan pemenangnya ialah... Ya, kakak, pusingan ini untuk kamu. Oh, baik selain... Oh, tunggu. Saya mahu milkshake. Baiklah, nenek. Ini untuk awak. Awak tak setuju? Saya akan Oh, kuku. Bagus. Baiklah, apa yang perlu saya guna? Saya akan mula dengan susah. Oh, kuku. Oh, Anda keluar. Sudah siap. Maaf. Mari kita bersihkan. Kita perlukan ice cream. Betul. Ayo. Dan sekarang kisah semuanya sangat baik. Bisu baik. Mari kita beralih kepada Nutella. Ia berwarna kuning. Masuk ke gelas saya ke dalamnya dan ke dalam taburan warna-warni. Mulut saya sudah berair. Ia akan menjadi sangat baik. Nerds Kimis memang terbaik. Campurkan semua sekali. Dan sudah tentu sedikit krim putar di atas. Ini yang terbaik. Saya pergi. Kerja yang bagus. Untuk milkshake Manusia. saya perlukan susu segar juga. Sedikit ais krim coklat dan sebatang coklat. Nenek tahu cara menggembirakan cucunya? Ia mengambil masa yang lama. Ini pengaduan untuk Anda. Awak tolong saya. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk ini. Sekarang saya akan menikmati milkshake yang hebat. Oh, jahatnya. Didera. Naik darjah. Saya hebat. Saya adalah coklat. Ini dia. Arjuri, sedih. Bro, nini. Bro, ice cream sa samaran siya ialah pistachio. Fruit kerja yang pada ramuan. Campurkan semuanya. Tambah sedikit sirap strawberry. Saya akan menggunakannya untuk menghias gelas. Mustang. Idverem khususin sing siguro yung cocktail isa. Apa yung saya terlupa? Ting, tolong saya. Oh, bagus. Astaga! Hei, pencuri. Ulangkan krim putar itu. Bagaimana mereka boleh menang? Sarang works siya, Ting. Good night, your referring. Is very prepared. Terima kasih. Oh, yeah. Stir bibek. Tami mar pontinik. Sir staring iteria. Bon appetit, sayang. Nikmatila. Haha, wuhu. Yang ini sangat sedap, tetapi saya dapat rasa rambut. Oh, menjijikkan. Saya pasti tak akan minum ini. Jangan. Oh, saya tak peduli. Betapa pandainya raksasa itu. Dan gula-gula getah sungguh Jangan hebat. tanya saya sangat sukakannya. Sedap. Aku. Ya, ini. Milkshake nenek masih ada. Memang hebat. Emma! Musnah. Awak seterusnya. Oh ya, raja-raja saya. Yang awak mahu kali ini? Tidak, tiada sesiapa. Sup nampak hebat. Oh, Pete. Mari kita mulakan. Baiklah. Oh, baiklah. Benin. Apa? Benin.
Pin! Oh, berhenti. Berhenti memukul doh. Oh, biar saya tunjukkan cara untuk melapikan doh. Kalau awak mahu. Untuk melakukannya, kita perlukan anda perlukan sesetengah sedikit. penggelek. Oh, Granny. oh. Hei, lihat itu. Ia sempurna. Ya, bagus. Tapi saya akan lakukannya sendiri. Saya tahu, saya akan buat dough pizza sendiri dengan getah. Itu genius. Tengok tu. Mendapatkan semua hubah-bubah ke kawasan yang saya mahu. Menggunakan kad khas untuk menggulungnya. Dan tak ada. Ia kelihatan menakjubkan. Bagaimana dengan yang lain? Oh, awak buat dengan hebat, Apa yang manis. akan dibuat dengan saya? Tidak. Sedikit pesto tomato. Restrunya parut banyak keju. Apa itu? Pepperoni? Tidak, saya akan potong beberapa zucchini. Oh, itu lebih baik dan kegemaran saya. Tomato. Dan tentu saja sedikit brokoli. Hebat. Oh. Saya harap pizza ini hangus. Sekarang, masa untuk pizza saya. Kita mulakan dengan mewarnakan dough. Dan hebat. Terima kasih. Saya akan gunakan sedikit pepperoni. Sekarang sedikit lada merah. Sudah tentu, sedikit keju. Ah, lihat labah-labah ini. Ia memerlukan sedikit api. Tulis dalam Sekarang komen, masa apa kita- nama yang anda akan berikan pada labah-labah ini? Mungkin Carl atau Dan? Sempurna. Mari dapatkan. Oh, hampir terlepas meja. Pizza saya sudah siap. Oh, Rabu, kamu menangkap raksasa. Saya patut lihat Aku memang sendiri. tahu kau akan suka. Sudah tiba masanya untuk pizza saya. Saya dapat satu idea yang hebat. Lihat itu, marshmallow cair atas dough gummy saya. Sudah tentu, hati. Dan beberapa gula-gula lagi. Itu menakjubkan. Oh, taburan! Selesai. Tunggu sayur-sayuran. Laba-laba. Saya mahu mulakan dengan ini. Mari kita cuba. Ia dibuat daripada dough. Apa ini? Oh tidak, saya terasa panas di dalam. Rabu, itu tidak okey. Apa ada di dalam ini? Siapa di sini? Aduh, sayur-sayuran. Apa rubah? Tidak, Nenek, ini bukan pun pizza. Apa yang Annie buat? Oh, saya sudah bersetuju. Tunggu, adakah itu gula-gula getah? Hebat. Bennett, awak yang terbaik. Awak pemenangnya. Tahniah. Apa? Betul. Seronok. Yang wanita boleh ludah tanpa berhenti. Hei, berkumpul! Kaya tongkik yang paling sedap. Hebat! Saya bukan ng waring call. No. Well, sige. Not with orang professional. Ya, Hired the time for cream. Dr. K-Rate akan berhati Leif cream day. Das cuisine. Dan satu lagi. Fra kita relihat sediakan sarban sebot nga mas sederik si Rizori Kevin ng hati untuk kekasih saya Margaret. Saya akan menghiasinya sedikit. Mari ambil KitKat dan sedikit krim. Senang saya reserve Sebab reaksi dasar pun dapat sedikit jalan cheers Margaret akan suka. Saksanak sila kong hinyukas fire kong turupur niya kaya sepatutnya. Puteng sa paro. Likian kan tuwa kan di rain yang lain. Potong bagian tengah. Dader kemudian balikan. Sekarang saya kumalkan Carrera cream. Itu ke Winchester kay Chris Waiting like Sports Blackie. Maya akan buat cream tadi ay buat awan yang cantik dan gebus lepas ini. Sempurna. Sisay ka pa sa may waring chomels and mulat.
Circular horsepua karya agong yang sebenar. Kita tiada peluang. Ia seorang penipu. So it's in things, can't struggle. And tomorrow it'll allow Gunung ini tidak langsung kelihatan seperti cake. Saya bukan... Sekarang jubah saya juga akan menjadi terang. Oklat berwarna. Mari kita tambah sedikit kilauan. Dan tambah lagi sebab perempuan suka kerlipan. Wah, itu sangat menarik. Sempurna. Oke, saya pasti akan menang. Wah, bukan ide yang buruk. Kayak masih lebih baik. Wow, huraf si Kenshiro Terenggak ini. Hide hire conferan doon. Sedapnya. Saya akan coba niya seterusnya. Masih may jelas keluar sir. Sepura. Ya. Jadi skip beli apa ini? Kita akan coba. Rasanya tidak sedap. Tidak. Jadi, Kay dari kedai telah menang. Saya sudah beritahu awak saya akan menang. Andy, betulkan topi awak? Tunggu! Anda akan memerlukan ini. Tugas pertama awak ialah melapis kek. Cepatlah, saya menunggu. Baguskah? Selamat tinggal. Baiklah, sayang. Semuanya jelas untuk chef. Selamat menjamu selera. Damai. Titik kaki. Ya cewek untuk karya agung kulineri baru saya. Saya akan mudah menyalut semua lapisan dengan krim dan menggunakan spatula untuk memberikan goyangan yang sangat asli. Ia akan menjadi kek pelangi yang akan saya hias dengan Skittles krim yang lazat. Tunggu sekejap. Ini beg khas saya. Saya ada semua yang saya perlukan. Tolong! Di mana kunci saya? Menarik. Baiklah. Ia benar-benar satu karya seni. Apabila saya memasak kek, saya rasa seperti seorang artis yang mencipta dunia baru. Pelangi hebat ini, kekurangan awan krim, dan sepasang mata ceria. Voila! Kedai sedang beroperasi. Luar biasa, saya tahu. Dan saya akan membuat kek berbentuk hati sendiri dan menghiasnya dengan KitKat kerana bayi memang suka. Mari kita letakkannya di sekeliling perimeter, tetapi itu tidak mencukupi. Kita perlukan lebih banyak gula-gula untuk kegemaran manis saya. Kami akan kembali. Maltesers dan Skittles. Aku seorang bangsa. Matahari terbit. Nenek, Anda melakukannya dengan baik. Dan inilah karya agung saya. Ia tidak kelihatan baik. Jangan risau, saya belum habis lagi. Untuk membuat teras yang menarik, saya perlukan film dan sebanyak mungkin lengan baju. Pertama sekali, saya akan cairkan coklat dengan pembakar super saya. Yahoo! Dan sekarang, saya akan tambah taburan biru. Ia akan kelihatan sangat cantik di atas kek saya. Adakah semua orang sudah bersedia? Izinkan saya memperkenalkan pemenang masa depan kepada perhatian Anda. Selamat. Oh, jangan lama. Besar bukanlah kemenangan. Oh, saya nak cuba kerja chef dulu. Saya suka. Saya tertanya-tanya adakah kek nenek sama sedap? Mari kita cuba. Wow, saya memang suka coklat. Terima kasih, Nenek. Ini sungguh hebat. Oh, nampaknya ada sesuatu yang tidak kena dengan kek ini. Saya tidak suka rasanya. Dan pemenangnya adalah Nenek.